Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik 3 iaitu privasi dan pengawasan dalam subjek isu etika dan profesional. Mengapakah privasi sangat penting dalam dunia digital? Privasi adalah asas kepercayaan dalam era digital kerana maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor kad pengenalan, alamat email, data kewangan atau data penggunaan internet boleh disalahgunakan untuk penipuan, kecurian identiti atau penyalahgunaan jika tidak dilindungi. Dengan transformasi digital dan penggunaan internet secara meluas, data peribadi juga mudah dikumpul, disimpan dan dikongsi tanpa pengetahuan pengguna, sekaligus menjadikan privasi bagi menjaga keselamatan maruah dan individu. Cara negara Malaysia melindungi privasi individu. Di Malaysia, perlindungan ini disediakan terutamanya melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang dikemas kini melalui Personal Data Protection Akta 2024. Pindahan ini memperkenalkan penguasaan lebih ketat termasuk penambahan kategori data sensitif seperti data biometrik, keperluan pelantikan pegawai perlindungan data serta kewajipan pemberitahuan jika berlaku kebocoran data peribadi. Apa itu pengawasan, jenis pengawasan dan contoh pengawasan? Pengawasan merujuk kepada tindakan memantau atau mengawasi aktiviti individu, organisasi atau data untuk tujuan tertentu seperti keselamatan, kawalan, penyelenggaraan data atau analisis. Jenis pengawasan seperti kamera CCTV di ruang awam atau film serta pengawasan digital. Contoh pengawasan fizikal ialah pemasangan CCTV di pusat pengelola atau premis kerajaan untuk memantau keselamatan. Bolehkah anda memantau aktiviti komputer pekerja anda? Ya. Majikan dibenarkan dalam beberapa situasi untuk memantau aktiviti komputer pekerja, khususnya apabila komputer atau rangkaian milik syarikat digunakan untuk tujuan kerja. Bolehkah kerajaan Malaysia mengintip rakyatnya? Kerajaan atau agensi kerajaan di Malaysia mempunyai kerangka undang-undang dan peraturan tersendiri untuk mengakses data atau maklumat berkaitan keselamatan negara. Contohnya di bawah Undang-Undang Membincangkan Perkongsian Data 2024 menetapkan mekanisme bagi perkongsian data antara agensi awam secara sistematik. Langkah untuk menyekat atau menghalang pengawasan awam atau kerajaan, individu boleh mengambil langkah sewajarnya seperti menggunakan sambungan internet VPN, memilih perkhidmatan dengan penyulitan end-to-end, berhati-hati dalam berkongsi data peribadi dan memahami data yang dikongsi dengan. Bagaimanakah pengawasan menjadi satu isu etika? Pengawasan menimbulkan isu kerana ia melibatkan keseimbangan antara hak individu terhadap privasi dengan kepentingan umum seperti keselamatan, kawalan atau efisien organisasi. Sekian itu sahaja pembentangan topik 3.